Dalam konteks ayat ni tuan-tuan, malaikat Jibril turun kalau tuan-tuan tengok Sulaiman Ashqar punya tafsiran, Syekh Sulaiman Ashqar, selepas doa ni Allah Ta'ala ni dia turunkan Jibril untuk ajar bagaimana nak melaksanakan ibadat haji. Bagaimana nak melaksanakan ibadat haji tuan-tuan. So Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, dia seorang nabi yang sangat takut kepada Allah, dan bab-bab ibadat ni dia tak nak pala tahu. Dia tak nak pahala. Itulah yang terjadi juga pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad, para sahabat tuan-tuan. Sebab tu yang Nabi tak buat, dia orang tak buat. Dan sampai hari ni sebahagian daripada para ulama, ustaz-ustaz semua, dia make sure benda yang nak dilaksanakan tu memang ada dalil daripada Al-Quran ataupun daripada hadis yang sahih. Kalau tak sahih, yang tu dia pertimbangkanlah. Kalau hadis tu tak sahih, dia tidak beramal dengannya, ataupun dia ada perbincangan lah, dia bincang. Tapi kalau yang betul-betul sahih daripada Rasulullah yang sahabat buat, baru dia buat. Sebab apa? Sebab manasik ni tuan-tuan, manasik ni praktikal solat, praktikal haji, praktikal apa semua kan, yang itu mesti kena datang daripada Allah Azza wa Jalla ataupun datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad pun dia ambil daripada Allah Azza wa Jalla juga So kalau tuan-tuan tengok dalam konteks saya ni, Nabi Ibrahim dia memang berhati-hati dalam melaksanakan ibadat. Selepas doa ini, malaikat Jibril turun dan menjelaskan perintah pertama dari Allah agar Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Kaabah. So kalau tuan-tuan tengok dalam tafsiran, macam saya sebut tadi lah, Syekh Sulaiman Ashqar tu, dia kata selepas daripada doa ni, malaikat Jibril turun tuan-tuan dan menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bagaimana untuk melaksanakan haji tersebut. So haji ni tuan-tuan, dia mencakupi beberapa ibadat tapi hanya dalam bentuk perbuatan. Kan? Yang pertama, bermalam di Mina. Tuan-tuan semua ramai yang pernah berhaji kan bermalam di Mina lah, lontar jamrah tiga-tiga tu lah, ula, wusta dan kubra kan. Lepas tu ada sa'i dia, lepas tu ada tahallul. Itu semua diajar oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Tapi syariat pada zaman tu kita tak tahulah. Syariat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita amalkan itulah. Dan sampai kan tuan-tuan,